saya kenal Pak Bigul, saya kenal mentor sebab saya ada masalah kewangan yang sangat kronik. Saya ada hutang kredit kad hampir 100,000 tuan. Okey, kalau nak tanya income saya ketika itu hanya 7,500. Dengan hutang yang besar, rumah pun besar, hutang pun besar tuan, saya sampai tak boleh fikir macam mana saya nak keluar daripada masalah hutang. Okey, so jadi bila saya kenal mentor, saya baca buku zero hutang. So perkara asas yang saya tak buat dulu tuan, iaitu bila dapat gaji kita tak simpan dulu, kita enjoy kan. Dapat gaji 7,500, habis 7,500. Jadi selepas baca buku zero hutang, baca blog mentor, ikut apa mentor cakap, dapat gaji simpan dulu. Tapi bila simpan dalam duit memang tak lekat. Simpan 100 bocor 100, simpan 300 bocor 300, se-end tak lekat. Tapi bila simpan emas, alhamdulillah tuan, kita simpanan emas itu bertambah bulan demi bulan. So jadi pada bulan pertama tu saya simpan 5 gram. Kenapa 5 gram tuan? Masa tu 5 gram RM750 saja kan. Tahun 2015 bulan Julai, tuan tak percaya, tuan tengoklah harga gap 25 hari bulan Julai tahun 2015, harga RM145. Gaji saya RM7,500, saya tukar RM750. Kenapa? Mentor cakap 10%. Okey, jadi saya paksa tuan. Bulan pertama tu, bayangkan sebelum tu memang tak boleh simpan. Nak ada 100 dalam bank, hujung bulan punya susah. Kalau ada 100 tu kira hebat. Kalau ada RM10 pun hebat tu, masalah tak ada. So jadi saya paksa simpan sebulan RM750. Setiap bulan tetap habis duit saya tuan. Tapi beza dia sebelum tu, saya tak ada duit. Selepas saya simpan emas, habis duit saya, tapi saya ada 5 gram dalam account. Konsisten tuan, sampai satu ketika setiap kali saya dapat gaji, saya bukan allocate gaji, kenaikan gaji itu kepada belanja tuan. Dapat gaji 10% itulah saya bawa kepada simpan emas. Saya tak tingkatkan saya punya gaji hidup. Saya kekalkan gaji hidup, tapi saya fokus kepada menabung. Sebelum tu tuan, saya dapat bonus mungkin 15,000, 20,000, saya enjoy habis. Dapat 20,000 tuan, pergi bercuti, beli kereta baru. Tapi tuan, selepas saya kenal emas, saya jadi ketagih. Saya pada bulan 11 tahun 2015 saya dapat stok company saya. Bila saya jual stok tu, saya dapat sekitar RM20,000 dalam tangan. So jadi RM10,000 saya beli emas, lagi RM10,000 saya enjoy tu. Sampai sekarang kenapalah saya enjoy RM10,000 tu, kenapalah saya tak beli emas. Okey, sebab saya beli RM10,000 tu, saya jadi dealer publico. Okey, so bila saya jadi dealer publico tu, saya tengok mentor tulis, jadi alhamdulillah saya jadi dealer publico. Saya jaga saya tepat tu. So bila saya asah diri saya untuk menabung daripada 5 gram tuan, alhamdulillah sekarang ni saya boleh menabung sekitar 15 ke 20 gram sebulan. Sebab apa tuan? Sebab kita dah asal menabung. Okey, so bila saya menabung tuan, konsisten, saya berjaya selesaikan hutang satu persatu. Kredit kad saya tuan, daripada hampir 100,000 selesai. Alhamdulillah tuan, hutang kereta isteri saya pun selesai. InsyaAllah tuan, bulan ni saya akan selesaikan hutang kereta saya. Okey, so jadi hutang satu persatu yang negatif ni hilang macam tu je tuan. Tapi tuan-tuan, bila kita ada simpanan yang kukuh, percayalah kita akan ada aset yang kukuh tuan-tuan. Bila saya ada simpanan yang kukuh, jadi apa saya buat tuan-tuan? Saya cuba membina aset secara tunai. Kenapa saya tak hutang tuan? Sebab masalah hutang yang menyebabkan hidup saya fobia. Saya ni tuan-tuan, kalau buat hutang memang saya fobia. So jadi saya cari solution untuk buat cash. Saya beli sebidang tanah secara tunai, saya bina 4 buah rumah sewa dekat tanah tersebut tuan-tuan. Hari ini alhamdulillah 4 buah rumah sewa itu memberi income kepada saya pasif RM2,000. Alhamdulillah. Dan bila kita ada duit tuan, kita akan cuba convert duit kita ni kepada barang yang berbeza. Tuan bayangkan rumah saya, setiap bulan saya terpaksa bayar bil TMB 700 ke 800. Sudah tamat 700 ke 800 TMB tuan. So jadi saya rasa membazir. Saya ada emas tuan, jadi saya convert emas saya ke sistem solar ke dalam rumah saya tuan. Hari ni bil elektrik rumah saya hanya RM35. Kadang-kadang tak berbayar sebab solar system generate. ROI untuk solar system tu lepas kita 3 tahun. Jadi sebabkan saya ada duit, saya bayar solar system tu kan, dia tahan selama 15 tahun tanpa perlu bayar. Bil TMB saya bayar setiap bulan RM800. Jadi RM800 saya apa? Saya convert kepada emas. Betul? So yang terbaru tuan, alhamdulillah sebenarnya saya ada impian untuk buat homestay idaman tuan. Jadi pada tahun 2023 saya discuss dengan isteri saya. Kami tak ada tanah tuan, jadi saya discuss dengan isteri, why not kita beli sebidang tanah untuk kita convert jadi rumah homestay. Jadi bila kami kira-kira, ketika itu tuan, kami perlukan RM300,000.
Sebelum masa 300,000 kami perlukan 1 kg emas untuk kami convert pada mesti tanah, untuk beli tanah saja. Jadi on the way nak simpan emas tu, tuan-tuan, masa tu harga emas 300,000. Sekarang harga emas 600,000. 600. Kami baru ada 500 gram, tuan. Adakah cukup untuk beli tanah sebidang ni? Cukup, tuan. So jadi saya cut short sebenarnya tempoh sepatutnya kami set untuk 4 tahun. Tak sampai 4 tahun, 2 tahun, tuan, saya dah boleh beli sebidang tanah yang nilai dia 300,000. Alhamdulillah, tuan. Minggu depan saya akan settle 300,000 tu secara tunai hasil simpanan emas, tuan. Okay, dan insyaAllah next 2 years kami dalam proses untuk membina homestay di Terengganu. Okay, itu bagaimana saya membina saya daripada seorang yang ada masalah pengenalan ekonomi, tuan. Alhamdulillah, sebab mentor, sebab ilmu yang kita ada, kita dapat ubah hidup kita kepada yang lebih baik, tuan. Dan tuan, macam mentor kata, alang-alang kita menabung emas, lebih baik kita jadi dealer public gold. Saya pun rasa, tuan, kalau saya jadi hanya makan gaji, saya tak boleh simpan emas yang 20 gram setiap bulan, tak boleh. Sebab income saya limited. Income saya contohnya 16,000. Daripada 16,000, saya mungkin boleh simpan maksimum 30,000 saja. Betul tak? Saya tak boleh simpan sampai 100%, sebab bila nak makan. So jadi maksimum saya boleh simpan hanya 70%. Jadi apa cara yang saya nak cari lebih untuk saya boleh simpan lebih rumah? Iaitu bisnes. Tapi tuan-tuan, saya orang yang sibuk. Saya seorang senior manager, ada hampir 30 engineer bawah saya, tuan, untuk saya kelola. So, jadi orang yang sibuk, tuan, jadi saya tak ada masa nak pergi buka kedai burger ke, Grab ke. Bukan tak boleh, tuan, tak ada masa. Jadi saya guna kelebihan yang public gold ada ni, iaitu bisnes public gold. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita bina pelan-pelan. Tak perlu kena bina betul-betul, tuan-tuan. Biar susah 3 tahun, tuan. Buat betul, all out. Saya sampai pukul 12 tak tidur lagi, tuan, buat bisnes public gold. Sebab apa? All out. Bila saya all out, tuan, alhamdulillah income saya semakin besar. Kadang-kadang income sampai 5 angka, tak semua apa, tuan, simpan semua. So jadi bila kita simpan semua, tuan, jadi portion untuk kita simpan itu lebih besar. Kalau tuan mengharapkan hanya income hakiki untuk simpan, tuan, jadi limitlah tuan punya simpanan. Jadi tuan, kalau tuan nak unlimited simpanan, tuan, buat bisnes betul-betul, insyaAllah tuan boleh maksimal tuan punya simpanan dan kita akan bebas dengan lebih cepat, tuan.